Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Nidalina Farhana, wartawan cilik dari TVPSS SKPG Production Cilik. Pada hari ini, 25 September 2025, kru kami berada di SK Talkbox untuk membuat liputan bagi program Hari Digital peringkat PPD Macang. Jadi, ayo sama-sama kita saksikan. Cikgu Nur Safaria binti Bukhari, Guru Peneraju Generasi Digital Daerah Macang. Assalamualaikum Cikgu. Assalam. Boleh Cikgu ceritakan sedikit berkaitan dengan Canva AI? Okey, terima kasih. Okey, Canva AI yang cikgu buat pameran pada hari ini ialah kita fokus kepada Canva Code. Maksudnya dengan platform Canva, selain pada kita boleh design macam-macam, kita boleh menggunakan Canva di dalam aplikasi ni. Dia ada feature AI di mana kita boleh codekan dia untuk hasilkan game ataupun permainan-permainan ringkas. Okay, dengan menggunakan Canva AI ni kita hasilkan dan kita boleh share pada kawan kita dan akan menjadi satu cabaran kepada kawan kita dan dia boleh dimanfaatkan dalam pembelajaran. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Awak best ke tak best? Best. Awak best ke tak best? Best. Awak best ke tak? Sangat best. Awak best ke tak best? Best. Best ke tak best? Best. Yang sahaja daripada saya melaporkan untuk TVPSS SKPG Production Cilik. Sekian, terima kasih.